Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton Research Unplugged at PITAR, podcast yang membincangkan dunia penyelidikan secara santai tetapi penuh makna. Hari ini kita bawakan satu topik yang sangat dekat di hati ramai penyelidik, khususnya pensyarah muda dan PhD. Topik kita ialah kau pun pernah struggle. Kita semua tahu dunia penerbitan akademik bukanlah mudah. Ada yang manuskrip ditolak berkali-kali, ada yang mengambil masa bertahun-tahun sebelum artikel diterbitkan. Dan ada juga yang masih bertanya, macam mana orang boleh ada 50 artikel sedangkan saya satu pun belum ada. Hari ini kita akan bercakap secara terbuka tentang realiti tersebut. Bersama saya ialah Profesor Madya, Specialist Technologist, Dr. Abdul Rauf Abdul Rasam, seorang ahli akademik dan peneliti yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang penyelidikan, penerbitan ilmiah serta pembangunan kecemaran akademik. Beliau merupakan timbalan pengarah di Mitrans UiTM dan penyelidik bersekutu Environmental and Social Health Research Group. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit berkenaan latar belakang doktor. Okey, terima kasih Bu Kristi. Alhamdulillah. Saya sebenarnya adalah pensyarah daripada Fakulti Mina dalam bidang sains geometrik dan sekarang merupakan timbalan pengarah di Mitrans, sebuah institut pendidikan berasaskan transport, mobility, logistik dan juga supply chain. So pengalaman saya selama ahli penyelidik dan juga pengajar hampir 17 tahun. 17 tahun. Saya rasa pengalaman ni sebenarnya cukup bermakna untuk menjadi seorang penyelidik. Daripada penyelidik muda ada satu proses, dan kanan dan juga proses muda. So, proses ni penting sebenarnya untuk jadi seorang penyelidik yang baik, dan proses ni juga penting juga memberi info kepada pensyarah muda dan juga pensyarah yang baru lepas PhD. So kiranya banyak fasa doktor ya sebelum menjadi penyelidik yang berjaya seperti sekarang. Betul pun. Okey. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Research Unplugged at PITAR. Kami amat menghargai kesudian doktor untuk berkongsi pandangan dan pengalaman yang pastinya akan memberi manfaat kepada seluruh komuniti penyelidik. Doktor, saya nak mulakan dengan satu soalan yang mungkin ramai nak tahu. Okay. Kalau kita tengok profil Scopus sekarang, ada yang 50 artikel, ada yang dah pasal 100 artikel. So nampak macam semuanya mudah. Tapi adakah benar semua penyelidik berjaya sebenarnya pernah berada dalam keadaan struggle? Realitinya sebagai seorang manusia, penyelidik seorang manusia melalui berbagai proses dan perasa dalam kehidupan. Of course struggle dalam kehidupan, especially untuk menghadapi pendidikan yang baik, PhD memang struggle, itu lazim. Cuma struggle ni ada yang diceritakan, ada yang disembunyikan, masing-masing ada secret. So itu membezakan, dan pasti setiap penyelidik mengalami proses yang sama, struggle. So apa rejection yang paling doktor ingat sampai hari ini? Banyak sebenarnya ya, rejection dalam kehidupan, percintaan, gurau je. Lebih pada akademik atau penyelidikan, of course masih ingat teringat masa zaman muda, penyelidik muda, pensyarah muda, ada beberapa kali rejection paper, even belum review lagi dah reject. So itu yang kadang dikalah hati muda, dia mudah terasa dan mudah merajuk, dan alhamdulillah kita percaya untuk menjadi yang hebat perlu melalui beberapa proses. Itu proses. Ada tak pernah doktor rasa macam dalam tak nak publish? Sometimes macam tu, tapi zaman muda dulu lah, sekarang dah zaman arah yang mungkin kematangan. So itu kita percaya itu satu proses lah ya. Okay. Kadang-kadang di media sosial ni kita nampak yang indah je. Betul. Okay. Alhamdulillah paper accepted, ada yang buat status kan, ataupun tak pernah lagi orang upload macam alamak paper saya kena reject lagi for the second time, contoh. Okay. So adakah budaya ini menyebabkan penyelidik muda rasa mereka seorang saja yang gagal? Kadang-kadang perasaan tu yes, okay, semua budaya ni sepatutnya tak perlu diambil, ataupun budaya ni memang kurang elok lah So kadang-kadang pensyarah muda ni dia terlalu tedah dengan media sosial dan sebagainya. Media sosial ni dia akan ceritakan yang indah-indah kebanyakannya kan. So I think this is a best platform lah untuk sesi ni, untuk kita menceritakan realiti kehidupan sebenar. Untuk menjadi penyelidik yang hebat, dia perlu melalui proses. That's a reality. So fokus
bagus menjadi platform untuk menceritakan perkara yang sebenar. Okay, baik. Terima kasih Doktor. Okay. Sama. Mungkin ada sedikit soalan yang agak kita boleh katakan sebagai soalan yang agak panas ya Doktor. Okey. Ramai pensyarah baru datang ke diri dengan Betul. satu ayat, saya nak publish di Q1. Betul. Contohnya, tetapi adakah semua orang patut bermula dengan jurnal-jurnal di Q1 atau sebenarnya itu tekanan yang mereka cipta sendiri? Menjawab soalan tu. Okey, macam ni. Sebenarnya seorang pendidik dia mempunyai kapasiti kita. So kita melihat kepada level lah, ada level dan profesor, ada yang lecturer. Satu lagi ialah perlu diketahui bahawa pensyarah juga ada satu dia ada satu environment budaya berbeza. Kita tak boleh samakan pensyarah yang berada di research university dan juga comprehensive university seperti UiTM. So keperluan dan juga KPI-nya amat berbeza. Dan realitinya ialah kita perlu tahu ialah satu proses. Q1 ni bagus dan jurnal yang berimpak pun bagus. Dia bergantung kepada beberapa aspek. Contohnya pensyarah muda tu baru nak dalam pendidikan for example dan mungkin skop kajian tu lebih prioritas, dana pun terhad. So it's better di start dulu dengan jurnal yang berimpak sederhana. InsyaAllah kalau ada rezeki yang besar dan sebagainya, bolehlah mencuba untuk mana-mana jurnal yang berimpak. Okay. So adakah lebih penting kita nak publish dulu ataupun kita nak publish terus di jurnal terbaik? That's a good question. Macam saya mention tadi ialah bergantung kepada capability dan juga capacity pensyarah tersebut lah. Jika dibagi peluang ialah bergantung pada requirement KPI lah. Misal kata level saya, misal kata PM is better kita publish dalam publication atau yang lebih bagus lah. Walau bagaimanapun kita melihat kepada keadaan pensyarah tersebut. Misal kata saya pensyarah muda, mungkin pengalaman kurang, why not saya publish lah mana-mana jurnal berkaitan walaupun berimpact sederhana. So ada certain assumption kan? Betul. Bila berkata jangan terlalu memilih jurnal. Sebab takut nanti langsung kita tak submit. So apa pendapat doktor? Saya setuju dengan pendapat tu. Okay. Especially for yang lecturer lah, yang researcher and mungkin baru lepasan daripada PhD lah kan. So better kita hantar dulu submit mana-mana jurnal yang berkaitan. Make sure skop maklumat jurnal tersebut sesuai dengan kita punya kajian lah. Okay. Bagi saya impact yang diiktiraf contohnya UiTM, berindeks MySite, Scopus, WS lah. Bergantung kepada capability pensyarah tersebut. Okay. So kalau pensyarah baru pula doktor, mereka baru mempunyai satu manuskrip. Betul. Okay. So apakah strategi yang lebih bijak untuk mereka mensasarkan kepada jurnal yang lebih berimpak? Sebenarnya kalau seperti mana saya mention tadi ialah bergantung pada pensyarah, capability dan capacity lah. Kalau dibagi peluang, ada peluang publish in high impact journal, why not? Kebanyakan pensyarah yang graduate daripada research university publish dalam high impact perkara biasalah. Kecuali mungkin certain pensyarah yang graduate daripada universiti mungkin tak memerlukan KPI publication yang tinggi, mungkin perlu consider dalam banyak keadaan lah. Mungkin boleh publish dalam jurnal yang berimpak sederhana. Okay, ramai orang melihat bilangan artikel tu sebagai ukuran kejayaan. Okay, tapi betulkah banyak artikel bermaksud seorang penyelidik itu benar-benar memberi impak ataupun dah berjaya? Mencabar soalan tu Okay, sebenarnya kualiti ada perkara yang berbeza lah. Mungkin dari segi mungkin kita mudah untuk measure bilangan dia kan, tapi mendapatkan impact tu suka nak ukur lah. Sebab impact ni banyak diukur daripada citation, problem cited, H-index lah kan. Sometimes saya nampak publication dia banyak tapi citation-nya rendah, citation yang sederhana tapi publication tapi impact besar. So bergantung kepada ni lah keadaan. Bagi saya kalau dibagi peluang, setiap pensyarah dia perlu ada niche. InsyaAllah bagi saya adalah publication tu datang, bilangan publication citation dia datang secara naturally. Okay, kalau faham doktor? Okay, apa beza publish untuk KPI dengan publish untuk membina kepakaran? Okay, bagus soalan sebenarnya. Okay, selalunya pensyarah memang terdedah dengan KPI lah ya. Okay, KPI ni sebenarnya semua pun ada KPI masing-masing. Maksudnya, betul. Contohnya kalau personal dia kena publish 5 atau 4, itu KPI lah. Okay, sebab berbeza dengan yang
mengikut bidang. Selalunya bidang ni dia bersifat coherent. Maksud coherent, Okay, faham. kalau saya publish bidang saya, contohnya bidang saya GIS, okey, saya akan maintain dengan bidang saya. So next time buat GIS 1, GIS 2 dan macam tu. Untuk mengekalkan identiti dalam bidang saya tersebut. Okey. Jika seorang pensyarah muda dia nak dikenali dalam bidang dia sendirilah, Okey, contoh betul. So apa yang patut dibina dahulu? Adakah daripada bilangan artikel yang dikeluarkan ataupun identiti penyelidikan mereka sendiri? Macam saya mention tadi ialah bergantung kepada capability dan kapasiti pensyarah. Kalau saya pensyarah muda ialah sepatutnya dia start daripada untuk jadi tinggi. Dia kena bina brand dulu, lepas tu establish, barulah dia akan menjadi seorang yang pakar. So untuk melalui proses tu, mungkin pensyarah muda boleh start dengan publish mengikut bidang dia. And then insyaAllah kalau dah expert dalam bidang tu boleh spesifikkan. For example, my bidang lah kan, dalam mapping GIS, di awalnya saya akan publish any publication ataupun any research berkaitan GIS. Tapi one day di peringkat sekarang ni mungkin saya akan selected based my niche lah, bidang iaitu GIS dalam kesihatan atau GIS dalam transport. So dia lebih spesifik lah. Okey, ada penyelidik yang hanya fokus kepada satu niche selama berpuluh tahun. Okey, akhirnya nama mereka dikenali di peringkat antarabangsa. Tapi adakah itu strategi yang lebih baik daripada menulis pelbagai topik? Satu soalan yang agak mesti lah macam saya mention tadi kan. Pertama ialah bergantung kapasiti pensyarah tersebut lah. Awalnya mungkin boleh lebih general tapi masih merujuk pada bidang pensyarah tersebut. InsyaAllah kami soon kalau dah ada kepakaran, boleh fokus kepakaran. Cuma saya melihat kalau bagi saya ialah kalau dibagi peluang untuk fokus pada bidang, why not? Especially bidang yang fundamental, memang dia fokus pada bidang dia lah. Tapi kita melihat juga bidang lain. Ada bidang yang mungkin perlu intern interdisciplinary atau multidisciplinary untuk dia sebab. Bergantung pada bidang seorang dan juga capability dan capacity pensyarah. Okey, kalau boleh doktor kongsikan biasanya kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh penulis apa doktor? Banyak sebenarnya kesilapan penulis buat dari segi penulisan publication. Mungkin desakan KPI dan sebagainya, masing-masing akan menulis dan menghantar ke jurnal yang kurang sesuai. Ada juga yang mungkin macam terlalu cepat nak submit, jadi kurang kita buat reference check apa benda semua tu kan. Ataupun kita tidak memahami apa kehendak editor. Ataupun boleh kita katakan sebagai mereka ni mengejar numbers of publication saja. Saya rasa ramai sebenarnya bukan tak pandai. Cuma mereka ni takut submit artikel yang salah kepada jurnal yang salah. So kalau diikutkan di situ doktor, apakah perkara yang kita boleh beri mereka peluang ataupun meningkatkan peluang acceptance tu? Sebenarnya banyak cara untuk supaya paper jurnal kita diterima lah. Pertama ialah segi pastikan sebenarnya pastikan hasil penyelidikan yang diterbitkan tu mempunyai novelty tertentu. Then novelty and then matchkan dengan mana-mana jurnal yang sesuai. Selalunya publisher, for example Scopus, WS, jurnal-jurnal sebenarnya semua dia ada satu sistem yang memudahkan kita matchkan, contohnya abstract kita, jurnal mana yang sesuai. So I think that's a good platform yang kita boleh jadikan sandaran untuk memastikan paper kita accepted lah. Dan I think PITAR sendiri ada platform tersebut, banyak membantu. Betul, kita ada GCR. InsyaAllah. Terima kasih. Sebab kita journal citation report, untuk kita simak journal tu berada di Q berapa, so kita boleh tengok performance lah. Sebabkan dengan GCR tu jugalah kebanyakan pelajar PhD, especially international students, mereka akan dapatkan perkhidmatan kami untuk mencadangkan jurnal yang mana yang patut mereka publish. Setuju. Jadi doktor rasa adakah itu satu bantuan yang perlu ataupun doktor rasa penulis itu sendiri perlu menilai ataupun memilih jurnal mana yang patutnya mereka terbitkan? Selalunya itu penting sebab setiap bidang, setiap pensyarah mempunyai bidang tertentu. Macam bidang saya, kalau dia fokus, bidang saya boleh jadi lebih pada teknologi ataupun lebih pada analisis. So and then sometimes dia menuntut management. So kalau paper saya fokus pada management, is better saya submit kepada jurnal berkaitan.
dengan management lah berbanding teknologi dan lain-lain. So I think saya menggunakan platform yang disediakan oleh PITAR sendiri sebab Suan banyak bantu mempercepatkan proses pendaftaran dan accepted paper tu agak tinggi. Okey doktor. So kita nak ke jawapan yang agak spontan doktor ya. Kita nak tanya soalan ni. Kalau kita dapat review yang garang. Okey. Musuh atau guru? Okey. Saya suka jadi guru yang garang sebab bagi saya garang kita belajar banyak benda lah. Lebih disiplin Lebih disiplin. Lebih takut sikit lah. Takut dan serius lah. Okay, yang lebih penting, impact factor atau impact kepada masyarakat? Sebagai researcher, saya lebih pada memilih impact kepada masyarakat. Okay. Kenapa tu doktor? Sebab masyarakat sentiasa di hati. Bagi saya ialah sesungguhnya ilmu teknologi yang kita melalui hasil pendidikan perlulah memastikan masyarakat kita ni harmoni, persekitaran yang harmoni dan itulah tuntutan agama juga. Publish solo ataupun collab? Of course saya akan collab dulu. Collab ni orang cakap kita boleh terbang lebih tinggi berbanding seseorang. Kerana apa doktor? Kalau kita solo kita boleh free, kita nak menulis apa. Tapi kalau kita collab, contohlah kita ada 2-3 idea yang kita nak kena combine. So doktor lebih prefer dengan collab lah. Collab. Selalunya bidang saya ialah applied, bukan fundamental ataupun ini. Applied maksudnya saya perlu bergabung dengan mana-mana pakar yang lain lah. Sebenarnya kalau bidang saya lebih pada GIS atau Education Spatial, saya memerlukan kepakaran daripada bidang kesihatan ataupun epidemiologi. So jadikan kajian itu lebih unik, benar-benar tinggi dan mudah mungkin mencapai atau diterima mana-mana jurnal berimpact tinggi. Okay, bagi doktor, AI ni dia membantu pendidik ataupun dia macam kita kata sebagai memanjakan pendidik sebab kita type je terus dapat jawapan kan? Okay, manja saya jenis tak manja. Saya melihat AI ni bagus, membantu untuk mempercepatkanlah berbagai proses ni, masa dan sebagainya. Tapi bagi saya AI ni bagus kita leveragekan untuk khususnya kepada cara penulisan ni. But the content, the original content of the research is controlled by human lah. Walaupun ada AI, human touch tu kena ada. Sebab AI ni salah satu daripada reference tools yang kita ada. Tapi kalau kita tengok masyarakat sekarang ni, mereka lebih gemar menjadikan AI tu sebagai sumber utama mereka. Jadi mungkin di dalam research AI ni sebagai sahabat lah. Dia bukanlah kepada rujukan utama. Tapi kalau katalah mereka menggunakan sebagai sumber utama. So bagaimana kita nak tahu penulisan itu berimpak ke, berkualiti ke? Macam mana? Okey. Sebenarnya AI bagus tapi kena pastikan berbagai perkara lah. Pertama sebenarnya bagi saya ialah manusia tu perlu kontrak AI tu. Contohnya kalau saya sebenarnya gunakan AI, kena combine sebenarnya ChatGPT, Gemini untuk create idea ataupun just create mendapat idea. But sumber rujukan tetap dengan Scopus AI. Tahniah PITAR menyediakan Scopus AI. Supaya bukan semua universiti offer, betul? Ya betul lah. Congratulations. Kita menyediakan perkhidmatan, nak cuba memenuhi kehendak pelanggan kita lah daripada pelbagai lapisan kan. Kalau hanya boleh beri satu je nasihat doktor kepada penulis, kepada penyelidik muda, kepada pensyarah kita. So apa pesanan doktor untuk kita encourage mereka untuk lebih banyak menulis, lebih banyak berkongsi research mereka dengan semualah. So ada apa pesanan doktor? Pesanan saya ialah satu, ialah jangan tunggu kesempurnaan, jarang dapat kesempurnaan. Jika ada peluang, submit dengan cara yang betul. Kena ingat menjadi researcher yang bagus bukan mudah. Dia melalui proses yang banyak proses banyak. So yang paling penting ialah melalui proses tersebut insya-Allah untuk menjadi expert yang betul-betul dalam bidang akan mencapai dengan jayanya.
InsyaAllah. Tidak semestinya numbers of publication tu menentukan, Doktor ya. Betul. Kadang-kadang tu 1-2 paper tapi kalau ramai orang cited paper kita, Betul. ramai orang refer paper kita, itu boleh menunjukkan satu kejayaan juga kepada Betul, kita saya kan. setuju dengan itu. Kerana kenapa saya kata macam sebab ada orang dia akan tengok numbers. Betul. Based on the numbers, dia orang rasa macam okay, dah banyak paper, Betul. so dah banyak journal dia orang diterbitkan. Betul. Tapi bila kita tengok H-index breaker dan sebagainya, first was, kita tak nampak pun nampaknya itu nombor tu. Okay. Jadi sedikit tips Doktor untuk Doktor kongsikan dengan pendidik kita di UiTM. Dia tips untuk mendapatkan sama ada nak publish dalam kuantiti banyak atau nak mendapatkan impact yang bagus lah. Bagi saya ialah yang paling penting, of course saya kalau nak kuantiti banyak, kualiti pun banyak. Tapi sebagai manusia susah mencapai itu. Saya melalui beberapa fasa di awal kerjaya saya sebagai penyelidik ataupun pensyarah, saya memang agak bersemangat nak publish sebanyak mungkin. Tapi apabila melihat kepada keadaan semasa dan umur, saya rasa impact tu, kualiti paper tu perlu diutamakan. Sebab dia melambangkan atau menunjukkan brand kita sendiri. Betul. Okay, kalau you satu bidang tu, dalam satu bidang kena expert, insyaAllah kepakaran lain ataupun daripada universiti lain dia invite kita lah untuk mengajar ataupun memberi tips dalam bidang tersebut. Okay. Daripada hari ini, saya rasa ada satu message yang kita dapat kita dapat terimalah. Okay. Kita selalu nampak artikel yang diterbitkan, tapi kita jarang nampak draft yang dipadam. Betul. Kita nampak kejayaan, tetapi kita tidak nampak proses untuk berjaya. Jadi kepada semua pensyarah dan pelajar PhD UiTM, kalau hari ini manuskrip anda ditolak, itu bukan noktah. Mungkin itu hanyalah satu langkah sebelum artikel-artikel lain diterima. Teruskan menulis, teruskan belajar kerana setiap pendidik yang hebat juga pernah berada di tempat anda hari ini. Semoga perkongsian ini memberi panduan kepada semua penyelidik sama ada yang baru memulakan perjalanan akademik mahupun yang telah lama berkecimpung dalam bidang penyelidikan. Terima kasih kepada semua pendengar kerana bersama kami dalam Research Unplugged at PITAR. Jika anda merasakan episod ini bermanfaat, kongsikan kepada rakan-rakan penyelidik dan jangan lupa ikuti episod kami yang akan datang. Saya Izzalana Abdul Wahid bersama panel jemputan kita, Profesor Madya, Just Partially Technologist Dr. Abdul Rauf Abdul Rasam mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.